skop bidang kajian ilmu falak ni dia terlalu luas. Mereka memutuskan bahawa raya bagi rakyat Malaysia 1 Syawal jatuh pada 3 Mei hari Selasa. Ahli falak kata hari Selasa raya. Tuan-tuan nak ikut siapa? Ahli falak ke ahli pelak? Astaghfirullah. Tuan-tuan pilih. Ilmu falak adalah ilmu yang membincangkan mengenai pergerakan jasad-jasad samawi, khususnya bulan, matahari, bintang, planet yang berputar pada orbitnya masing-masing. Pada hari ini, ilmu falak lebih dikenali sebagai ilmu astronomi. Manakala skop bidang kajian ilmu falak ni dia terlalu luas kerana ia melibatkan alam cakrawala seluruhnya. Bagaimanapun di Malaysia, skop ilmu falak khususnya falak syar'i, jabatan-jabatan mufti tertumpu bagi tujuan penyempurnaan sesuatu ibadah, khususnya bidang-bidang yang berkaitan penentuan waktu salat, penentuan arah kiblat, penentuan takwim hijrah, penentuan anak bulan, penentuan gerhana matahari, gerhana bulan. Tu dia lebih fokus ke arah itu kerja mereka. Maka mereka membuat semakan astronomi dan memaklumkan kepada ulul amri di Malaysia. Dalam isu penetapan anak bulan Syawal, kerja mereka inilah untuk membuat semakan dan keputusan. Kemudian dibawa kepada majlis raja-raja, lalu diumumkan oleh pemegang mohon besar raja-raja. Jadi tak ada orang yang layak untuk umumkan tarikh 1 Syawal dekat Malaysia ni melainkan pemegang mohon besar raja-raja. Tak boleh kita memandai-mandai menetapkan sesuka hati. Ini adalah salah satu daripada disiplin di dalam urusan rakyat dan pemerintah dalam negara umat Islam.